Hai, hari ni saya nak pergi SEMA Lighting dekat Jalan Kuching. So tujuan saya pergi sana untuk membeli water heater untuk bilik mandi kedua saya dekat rumah lah. So ada orang recommend macam brand Deca. So saya nak pergi check worth it ke tidak yang brand Deca tu. Kalau okey saya belilah. So at the same time, masa pergi sana saya nak explore juga jenis-jenis lampu gantung. Untuk salah satu rumah saya pun nak buat macam decoration lah. So harap kat sana ada barang-barang yang saya cari. Tapi sebenarnya kan dulu saya pernah beli banyak barang kat sana, seperti macam downlight untuk hall. Semua tu saya ada pernah beli kat sana lah. Lepas tu macam fan, ceiling fan Deca, yang jenis ada lampu dan jenis yang standard pun saya pernah beli juga. So memang boleh kata semua barang boleh dapat sana lah. Harga pun lebih kurang sama saja semua kedai, kecuali kedai ni dia nampak besar, kedai dia pun besar, ramai pekerja. Jadi saya rasa kadang-kadang harga kita boleh dapat apa yang kita cari lah. Kalau kedai kecil-kecil kadang-kadang the price range nak kata apa yang kita cari mungkin susah dapat. Mungkin hampir sampai. Yang ni, tempat ni dia sebelum bulatan roundabout MRT tu ke Batu Cave. So dia selepas Lotus Taman Wahyu. Taman Wahyu ke Jalan Kuching? Aku tak tahu. Almost there. Banyak kedai perabot, pernah beli barang juga kat sini lah. Ni SEMA Lighting. Nampak macam tak ada parking lah. Okay. Ni dia SEMA Lighting Sdn Bhd. Sekejap lagi saya pergi sana nak tengok, mana tahu barang saya cari ada kat sana. Nak beli yang macam ni atau macam ni, tapi tak ada stok. Ini digital, yang ni jenis turning lah. Yang penting ada jet pump. Jenis yang tak ada jet pump ni susah sikit. Dulu saya beli yang ni lah. Yang ni dekat 300 lebih saja.
tapi dia tak ada rain shower, dia ada macam benda macam ni. Yang ni pun sama, pemegang dia macam tu. Kalau nak lebarkan boleh juga. Okey. Rupa-rupanya barang saya cari tak dapat kat sini lah. Stok tak ada. Okay, sekarang brand yang saya cari macam Panasonic tak dapat. Ataupun Deka, nampak terlalu basic. So saya rasa saya nak pergi dekat kedai macam Sengheng ke, nak cari kat sana as last resort. Kalau sana pun macam lebih kurang saja, saya akan patah balik sini beli Deka ataupun Media. Sebab harga yang kalau murah tak semestinya dia teruk kan. Sebab dia promote Media. Media ni dulu tak famous. Dia macam Panasonic famous, lepas tu keluar pula Panasonic kan. So samalah macam Media dulu tak banyak electrical appliance yang dikeluarkan, tapi sekarang dikeluarkan macam aircon pun ada. Ramai yang pakai aircon, tak ada masalah. Macam washing machine tak ada masalah, putih sejuk pun tak pernah ada ramai komplain kan. So sekarang macam water heater ni dia macam rasa boleh percaya kot. Sebab harga pun macam 399. Dia nampak gaya latest lah. Rugi macam tak beli kalau dapat harga macam ni kan. Sebab kalau ikut brand memang mahal lah. So saya nak try anyway pergi ada electrical shop, nak tengok macam mana. Kalau nasib baik, okey, beli kat sana lah. Kalau tidak, patah balik beli kat sini. Sebab macam mana. Okay, sekarang saya nak pergi dekat satu lagi tempat. Ni dekat Batu Cave juga. So ada elektrik kat sana. Sebenarnya sebelah kiri saya ni ada banyak kedai elektrik, tapi malas nak pergilah. Sebab kadang-kadang barang kita jumpa, kita cari tak jumpa je. Saya nak pergi dekat sana. Kalau kedai elektrik tu besar, mungkin ada banyak choice lah. Lepas tu harga pun boleh dapat macam discounted. Kalau yang jenis shop lot kecil-kecil tu, dah experience, kadang-kadang susah dapat barang dan harga yang kita cari. Mungkin promo tu kurang lah. So kedai ni yang saya pergi ni, hopefully ada apa yang saya cari lah. Kedai lah dekat Batu Cave juga. Tengok dia macam ada banyak choice tau. So saya cuba kat sini. Kat sini pun choice tak banyak lah. Saya cari Panasonic tapi tak ada display. Model-model ni semua tak pernah dengar. Okey lah, pernah dengar lah, tapi Jowen memang standard, Rubin standard. Livinox ni model baru, takut nak pakai. Deka, Toshiba. Ada jual banyak-banyak barang. Semua okey, tapi totally white kan, dia macam nampak tak premium lah. Yang penting kalau ada P tu maknanya ada jet pump. Lepas tu DC. Okay, kedai yang saya pergi, kedai nombor 2 pun tak ada apa yang saya cari. Nasib baik ya, saya ada letak PR parking tu, kalau tidak kena saman tadi. Dia yang parking jenis online tu, kalau kita bayar RM1 kan, online aja, tak payah macam cara lama kan. Pasal malas nak buat tu kena saman. Tapi nasib baik saya ada enter 1 jam tadi, so save lah.
Kedai ni saya cari, memang barang dia semua cantik-cantik. Barang macam lampu semua, kalau memang saya nak, saya akan beli sini lah. Macam electrical appliance macam washing machine, fridge, semua ni memang cantik kat sini lah. Pernah beli pun. Tapi untuk hari ni water heater yang saya cari memang tak ada. Sebab tempat pertama saya pergi tu stok tak ada. Saya nak try satu tempat lagi. Tempat ni TF Market. Mana tahu kat sini barangan elektrik ada. Kalau ada parking okey. Cuba masuk sini ya. Kalau kat TF Value Mart ni ada jual benda ni, okey, grab lah. Tak nak bagi masa. Sekarang ni hampir electrician datang rumah ni. So kalau tak beli rugi, nanti dia nak ulang kali 2 kali, kena charge travelling pula dekat saya. So dia datang untuk install benda-benda lain macam lampu, benda-benda repair semua dia buat. So charges for transportation mungkin sekali dia charge kot. Tapi kalau hari ni saya tak ada water heater saya kena bayar lebih kat dia. So itu memang standard lah. Tak apa. Ini dekat sangat lah. So kadang-kadang susah. Okay, dekat TF Value Mart pun saya pergi. Choices dia terlalu kurang. Dia ada media yang saya tengok dekat tempat pertama, lepas tu dengan Panasonic, 2 brand je dia ada. Brand lain semua tak ada. So saya nak bazir masa dekat sini. Saya nak pergi ke satu lagi tempat sebelum saya terus beli model Deca yang warna hitam. Patut tadi beli yang warna hitam je sebab dulu pernah beli benda tu pakai. Tapi tak tahulah, mindset tiba-tiba untuk rumah nak pakai jenama yang best sikit kan. So tengok macam mana. Saya rasa sini boleh pergi kot. Try lah. Ini one way. Rasa one way boleh pergi lah. Apa kita try. Rasa boleh kot. Satu lagi tempat, kalau tak ada terus pergi dekat tempat asal. Sebenarnya dekat sini semua ada. Yang masalahnya kalau saya pergi sini, parking pasti susah. Ni tengok ada shower system semua dekat. Kalau saya zoom, dia ada benda ni. Yalah, mungkin saya nak pergi dekat sini lah sebab dia ada banyak kedai-kedai dekat tepi-tepi sana semua. Ada banyak kedai ya. Ada banyak kedai kat sana. Okay, kalau dapat parking cantik lah. Sebab dia pun ada nampak macam offer kan. Dekat depan sana ada macam dia letak macam booth untuk offer. So mungkin dapat harga yang saya nak, model yang saya nak. Okay lah, saya pergi sini dulu. Saya rasa kalau ada luck dekat sini memang boleh dapat lah. Tengok ada banyak barang lah. Okay, problem is kalau parking tak ada, itu yang masalah. Parking dah agak dah. Parking ni memang masalah ni. Jual banyak barang lah. Okay, mana parking ni? Customer parking lah. Boleh parking kat sini. Okey, dapat customer parking.
mungkin dia tengok kereta saya, dia bagi saya parking kot. Dia mungkin ingat saya nak beli barang banyak-banyak, tapi saya nak beli barang sikit-sikit aja. Satu barang aja saya nak beli. Okay, anyway, kedai promo. Okay, tadi yang saya parking dekat kedai tu, sebelah dia berderet ada banyak kedai lampu. Pun dia orang jual barangan elektrik macam basic lah, macam shower, water heater semua kan. Tapi pada saya parking kat dia, dia ada 2 brand saja. Macam dia jual benda-benda basic je lah, tak apa yang saya cari. Lepas tu saya tanya dia orang nak pergi kedai sebelah boleh ke? Yang kedai jiran dia orang pun sama juga, dia macam kompetitor kan. Dia kata kalau you nak, you kena alih kereta. Saya pun fikirlah kalau alih kereta nanti mana nak parking, tak ada parking langsung. So saya pun keluar daripada tempat ni. Sebab tempat ni dia jual banyak lampu, tapi secara sampingan dia letak macam water heater pun lah. Tapi water heater kalau nak jual letaklah brand-brand yang very common kan. Tak apa, sekarang saya nak pergi dekat, tapi dia ada bagi saya satu idea lah. Dia kata pergi dekat kedai Seng Heng yang khas dia jual barang-barang macam ni, macam fan, macam washing machine, refrigerator, water heater, semua dijual kan. So kat sana mungkin ada banyak choices. So dia bagi saya satu petunjuk lah. So saya pun sekarang pergi dekat kedai tu. So, cuba nak pergi kedai tu. Sebenarnya last resort saya nak pergi satu kedai, tapi kedai tu dia kedai lampu. Pun saya rasa akan dapat result yang sama juga kalau pergi sana. Mungkin tak ada banyak choice, kemungkinan dia tak ada water heater kat sana sebab dia khaskan untuk lampu, kipas macam tu. Jadi saya rasa saya tak nak bazir masa pergi sana. Saya nak terus pergi kedai Seng Heng. Seng Heng ni harap-harap dia ada stok, dia ada semua jenis heater lah. Seng Heng ni saya rasa dia dekat Sri, yang ni dekat Sri Gombak, belakang McDonald. Jadi ini last resort dah saya pergi. Yang ni Seng Heng Sri Gombak, saya nak explore kat sini. Saya rasa kedai Seng Heng ni pun stok dia limited. Mungkin brand yang saya cari tak ada. Jadi saya akan pergi balik ke tempat asal, tempat pertama, Sima Marketing. Saya nak beli Deca yang 390 lebih, yang ada jet pump dengan heater sekali. So itu memang harga yang paling best saya boleh dapat lah. Sebab compare antara brand-brand pun, setengah tu mahal tapi fungsi sama. Lebih kurang button digital ke atau manual tak kisahlah, janji dia keluar air panas. Lepas tu tak complicated sangat. Yang penting dia DC dan ada jet pump. Lepas tu harga pun okey. So saya pernah pakai Rubin, pernah pakai Electrolux. Electrolux paling mahal saya pernah beli lah. Lepas tu Panasonic banyak kali dah pernah pakai. Deca baru first time saya beli water heater. Nampak okey je lah, tapi yang tu rumah lain. So saya rasa kali ni saya akan beli Deca kali kedua lah. Sebab diorang dah lama dalam market. Macam media ni dia okey, nampak cantik, boxy kan, tapi dia macam baru keluar dalam market kan. Lepas tu saya tengok tak pernah dengar pun ramai pakai water heater Deca ni. Mungkin Deca pula media kan, so baru. So saya nak cuba Deca lah. Akhirnya saya datang balik tempat yang pertama saya datang. Saya dah beli brand Deca 379. Dia ada DC pump. Lepas tu dia ada water heater lah, matte black. Nanti saya tunjuk gambar tu masa installation. So senang lah. Patut beli tu tadi je, jangan bagi masa kan. Tapi mindset nak branded lah,